Korang perasan tak, setiap kali kita rasa mengantuk je, mesti ada orang akan suggest macam, pergilah minum kopi. Mesti bernadab kan? Yes, tujuan dia adalah supaya otak kita ni terus kekal fokus dengan kehadiran kafein tu sendiri. So, samalah macam smartphone kita guna. Dia pun perlukan kafein dia yang tersendiri. Bezanya, smartphone tak nak lah kopi yang biasa kita minum. Tapi smartphone perlukan boosting daripada power bank. So, ini dia Ugreen Mag Flow Magnetic Power Bank. Dan aku nak share kenapa model ni jadi pilihan utama aku. Yang pertama, walaupun nama dia Magnetic Power Bank, tapi dia bukan sekadar magnetic style semata-mata lah. Di samping dia ada wireless charging pad, korang juga boleh charge device lain gunakan USB-C tau. Sama ada korang nak pakai built-in cable yang tersedia atau cucuk direct USB-C. Jadi bila ada situasi yang mana kita nak charge 3 device secara serentak ke, problem tu confirm settle. Lepas tu yang kedua, sebab power output. Ugreen Mag Flow ni sebenarnya support Qi 2 wireless charging, which is kita boleh dapat output sehingga 25 watt secara wireless. So untuk pengguna iPhone 16 series ke atas, korang bolehlah enjoy dengan maximum wattage. Dan untuk built-in cable pula, dia support up to 30 watt two-way fast charging. Maksudnya, di samping korang pakai kabel ni untuk charge telefon korang, korang juga boleh guna kabel yang sama tu untuk charge semula power bank ni. Style gila kot. Ini katakan, kalau tak nak pakai dah, korang just simpan je dekat slot dia dan dia auto jadi carry strap untuk korang bawa ke mana-mana. Memang senang lah sebab kita tak payah pening kepala nak cari kabel lain ke kan, nak simpan dekat mana apa semua. And last but not least, aku faham Ugreen Mag Flow ni nampak simple je dari segi luaran, tapi korang jangan terpedaya. Kalau korang twist tepi sikit dekat bahagian sini, dia ada real time battery display yang akan paparkan beberapa benda. Sebagai contoh, dia akan tunjuk lah berapa persen bateri yang tinggal, dan bila kita guna untuk charge device pula, dia akan keluar indikator charging. Aku perasan dia ada 2 indikator charging, iaitu ikon untuk wireless charge, manakala untuk bahagian bawah tu menunjukkan kita tengah pakai fast charging. Kira lagi senang lah untuk kita monitor secara real time tanpa rasa was-was. So macam, nice kan? Overall, aku memang enjoy dengan Ugreen Mag Flow Magnetic Power Bank ni. Walaupun secara hakikatnya, aku agak turn off sebab kapasiti 10,000 mAh dia tu terasa cepat habis, macam tak puas, especially bila aku ada banyak device. Tapi untuk emergency purpose, dia memang full package. Kecil, ringan, senang nak bawa, dan yang paling penting, dia siap ada Qi 2 wireless charging tau. So, go check it out.